Okey, selamat datang semua. Hari ni kita ada satu bahan rujukan yang sangat menarik depan kita. Bukan artikel, bukan laporan, tapi sebuah infografik visual yang padat. Dan misi kita hari ni adalah untuk bedah dan faham 4 hukum utama Nun Sakinah berdasarkan panduan ringkas ni. Kalau anda tak biasa sangat dengan istilah ni, ia pasal kaedah sebutan dalam bacaan Al-Quran, khususnya bila kita jumpa huruf Nun yang ada tanda sukun. Nun mati, kita nak faham bukan je apa peraturannya, tapi kenapa ia wujud. Dan ini satu pendekatan yang bagus sangat sebab ia bukan pasal hafal peraturan semata-mata. Ini tentang faham keindahan fonetik, melodi dan ketepatan dalam alunan bacaan. Infografik yang awak kongsikan ni, ia macam satu peta yang sangat baik. Cuba fikirkan, ia bukan sebagai 4 peraturan yang asing, tapi sebagai satu spektrum bunyi. Spektrum bunyi? Ya. Di satu hujung, kita ada bunyi yang jelas 100%. Dekat hujung lagi satu, kita ada peleburan bunyi yang sempurna. Dan antara dua hujung tu, ada macam-macam keadaan peralihan dan transformasi yang sangat menarik. Jadi perbincangan kita hari ini, ia macam satu perjalanan merentasi spektrum bunyi itulah. Wah, saya suka cara tu. Spektrum bunyi. Ia buat semua ni rasa lebih bersambung. Baiklah, jom kita mulakan perjalanan ni dekat hujung spektrum yang paling jelas. Nombor 1 dalam infografik ni, Izhar Halki. Dia labelkan sebagai jelas dan terang dengan gambar mulut terbuka dan gelombang bunyi yang lurus. Nampak sangat terus terang. Tapi, dari segi fonetik, apa yang buat interaksi ni begitu jelas berbanding yang lain? Itu soalan yang sangat baik. Kuncinya ada pada perkataan kedua tu, halki. Ia datang dari perkataan Arab halq, yang maksudnya kerongkong. Hukum ni terpakai bila Nun Sakinah bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf kerongkong, iaitu A, Hamzah, Ha, Ha, Ain, Ain, Ha, Ha, Gha, Ghain dan Kha, Kha. Secara fonetiknya, bunyi N kita sebut dekat bahagian depan mulut. Hujung lidah sentuh gusi atas. Manakala ke-6 huruf halki ni pula, ia terhasil jauh di belakang, dekat kerongkong. Oh, okey. Jadi, titik sebutannya tu jauh lah antara satu sama lain. Macam 2 orang kerja dekat hujung bangunan yang berbeza. Tepat sekali. Sebab tak ada pertindihan kawasan sebutan, bunyi N tu boleh dilafazkan dengan sempurna. Tak ada gangguan atau pengaruh dari huruf kerongkong yang datang lepas tu. Dia keluar bersih je. Contoh biasa yang kita dengar dalam frasa min khairin. Cuba dengar. Bunyi N pada min tu sangat jelas, tajam. Tak ada langsung dengung yang dipanjangkan. Bunyinya betul-betul macam infografik tu tunjuk, lurus dan tanpa halangan. Itulah kejelasan mutlak. Faham. Jadi ia pasal geografi dalam mulut kita lah. Jarak antara titik sebutan tu yang pastikan tak ada percampuran bunyi. Okey, kalau izhar ni pasal nak pastikan bunyi-bunyi ni terpisah dan jelas, apa pula jadi bila ia sepatutnya bercampur? Cabang seterusnya dalam infografik ni, idgham atau memasukkan. Bunyinya macam lawan kepada izhar. Ya, memang lawan kepada izhar. Idgham ni pasal asimilasi atau peleburan. Di sinilah bunyi Nun Sakinah tu mula hilang identiti dia dan bergabung dengan huruf selepasnya. Cuba bayangkan macam ni. Macam setitis dakwat biru jatuh dalam air jernih. Dia tak lagi wujud sebagai satu titisan kan? Sebaliknya, dia mula warnai air sekeliling dia. Dan infografik ni, betul, dia bahagikan kepada 2. Sebab persoalannya ialah sejauh mana peleburan tu berlaku. Dia ada tinggalkan kesan tak? Jom kita tengok cabang pertama. Idgham bi khunnah atau dengan dengung. Ada 4 huruf kat sini. Ya, nun, mim dan waw. Jadi ini idgham separa ke? Bunyi N tu masuk, tapi dia tinggalkan kesan dalam bentuk dengung. Itu cara yang sangat baik untuk gambarkan dia. Gunnah ni bunyi sengau yang bergetar lembut dekat rongga hidung. Dalam kes idgham bi gunnah, bunyi N asal tu memang lebur masuk dalam huruf berikutnya. Tapi sifat sengau N tu dikekalkan dan dipanjangkan sikit. Ia wujudkan satu sambungan yang sangat beralun dan melodius. Ambil contoh frasa man ya'mal, man ya'mal. Awak tak dengar lagi bunyi N yang jelas pada man. Sebaliknya, bunyi M dan Y tu macam diselaputi satu dengung hidung yang lembut. Ia buat peralihan antara perkataan tu jadi sangat lancar.
Menarik. Jadi ia bukan gabungan biasa, tapi gabungan yang dihiasi dengan dengung. Dan cabang yang satu lagi? Idgham bila gunnah. Tanpa dengung. Hanya ada 2 huruf. Lam dan ra. Ini bunyinya macam peleburan total. Tak ada kesan langsung. Betul. Bila tu maksudnya tanpa. Ini asimilasi yang sempurna. Bila nun sakinah jumpa lam atau ra, bunyi n dan juga sifat dengung dia hilang 100%. Lebur sepenuhnya. Contohnya dalam mir rabbihim. Perasan tak? Kita tak sebut mir rabbihim, tapi mir rabbihim. Bunyi n tu hilang terus. Dan sebutan terus lompat ke huruf R yang bersabdu. Peralihan ni lebih cepat, lebih tajam dan lebih licin dari bigunnah. Dari sudut pendengar kan, beza antara kekalkan dengung dengan hilangkan terus ni, mungkin bunyi dia halus sangat. Kenapa perbezaan ni penting sangat sampai perlukan 2 peraturan berbeza? Sebab ia beri kesan pada ritme dan melodi bacaan. Idgham bi gunnah, dia macam lambatkan sikit aliran. Dia cipta satu momen jeda yang beralun dan merdu. Manakala idgham bila gunnah pula, dia percepatkan aliran bagi rasa lancar dan terus. Pilihan antara dua ni bergantung pada sifat huruf yang terlibat. Lam dan ra ni sifat dia sangat dekat dengan nun, jadi peleburan total tu berlaku secara semula jadi. Kehalusan macam nilah yang membentuk seni bacaan tu. Bukan sekadar sampaikan makna, tapi juga sampaikan keindahan bunyi. Baiklah, sekarang kita dah tengok keadaan jelas dan keadaan bergabung. Tapi hukum yang ketiga ni nampak sangat unik. Ia dipanggil iqlab, yang maksudnya menukar. Hanya ada 1 huruf je yang terlibat, ba. Tunggu sekejap. Jadi kat sini, huruf nun tu sendiri hilang dan diganti dengan bunyi mim. Ini bukan lagi gabungan. Ini transformasi sepenuhnya. Macam mana boleh jadi macam tu? Reaksi Hor tu si awak tepat. Iqlab memang satu transformasi fonetik yang luar biasa. Ia sebenarnya pasal kecekapan artikulasi. Cuba awak sebut sendiri. Bunyi N yang jelas dengan hujung lidah kat lelangit, lepas tu terus diikuti dengan bunyi B dengan kedua-dua bibir rapat. Rasa macam janggal sikit kan? Ada macam hentian yang tak berapa lancar. Betul. Rasa kekok sikit. Kena alih lidah, lepas tu cepat-cepat rapatkan bibir. Dengan ba. Bunyi N tu ditukar kepada bunyi mim. Mim yang ringan. Kenapa mim? Sebab mim pun huruf bibir, sama macam ba. Dengan tukar N kepada M, mulut kita dah siap dalam posisi yang betul untuk sebut B. Dia bina satu jambatan fonetik yang semula jadi. Contohnya, frasa mim ba'di. Awak tak dengar bunyi N. Sebaliknya awak dengar bunyi M yang ringan dengan dengung sebelum masuk ke bunyi B. Ia satu penyelesaian yang bijak dan elegan untuk buat sebutan lebih harmoni dan mengalir. Jadi ini bukti yang peraturan tajwid ni bukan sekadar dogma. Ia berakar umbi dalam sains. Macam mana kita hasilkan bunyi dengan paling mudah dan merdu. Satu transformasi yang lengkap. Hanya untuk 1 huruf. Sangat spesifik. Ini bawa kita ke hukum yang terakhir dan nampaknya kategori yang paling besar. Ikhfa hakiki. Diterangkan sebagai sama-sama. Ia melibatkan baki 15 huruf yang lain. Apa sebenarnya yang disembunyikan atau disamarkan kat sini? Ikhfa ni keadaan yang paling halus dan dinamik. Ia duduk betul-betul di tengah spektrum kita. Ikhfa maksudnya menyembunyikan. Ia tak sejelas izhar dan dia tak melebur sepenuhnya macam idgham. Ia keadaan bersedia. Cara bacanya, kita tak sentuhkan hujung lidah sepenuhnya ke lelangit untuk hasilkan bunyi N yang sempurna. Sebaliknya, lidah tu hanya menghampiri. Dan bunyi N yang terhasil tu, bunyi samar-samar yang terus dibawa oleh dengung, sementara mulut kita dah mula bentuk posisi untuk sebut huruf ikhfa yang seterusnya. Jadi, ia macam bunyi N yang belum siap sepenuhnya. Satu bunyi peralihan yang jadi jambatan ke huruf seterusnya. Satu bunyi yang sengaja dibiarkan tergantung di udara. Dan 15 huruf yang terlibat ni, ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, ta, za, fa, qaf dan kaf. Dengan huruf yang begitu banyak ni, adakah bunyi sama-samar ni sentiasa sama ke? Di sinilah letaknya seni ikhfa. Bunyi sama-samar tu tak statik.
Ia berubah warna ikut huruf selepasnya. Sangat adaptif. Kalau huruf lepasnya huruf yang tebal dan berat macam qaf, contohnya dalam min qabli, dengung yang mendahuluinya pun akan jadi tebal dan berat. Boleh rasa getaran tu dekat pangkal lidah. Tapi kalau huruf lepasnya huruf yang nipis dan ringan macam ta, dalam contoh kuntum, dengung yang terhasil pun akan jadi lebih ringan dan ke depan. Jadi, bunyi dengung tu sendiri bagi bayangan tentang bunyi apa yang akan datang. Macam muzik latar yang tetapkan mood untuk adegan seterusnya. Tepat sekali. Ikhfa ni jambatan akustik yang sempurna. Ia pastikan tak ada pertembungan bunyi yang kasar. Ramai pelajar rasa ikhfa ni yang paling susah nak dikuasai sebab ia bukan peraturan hitam putih. Guru saya dulu pesan, jangan sebut N tu, tapi rasakan ia dan biar dengung tu bawa kamu ke huruf seterusnya. Ia lebih kepada rasa berbanding daya. Ia kemuncak kehalusan dalam spektrum bunyi yang kita bincangkan ni. Baiklah, ini satu perjalanan yang sangat mencerahkan. Mari kita simpulkan apa yang kita dah lihat pada peta bunyi ni. Kita mula dengan nun sakinah di tengah dan dia ada 4 kemungkinan nasib berdasarkan jiran dia. 1. Idhar. Jelas dan terpisah sebab jarak sebutan yang jauh. Bunyi N yang tulen. 2. Idgham. Melebur dan bergabung, sama ada dengan tinggalkan kesan dengung, bighunah, atau hilang terus bila gunah. 3. Iklab. Satu transformasi unik, di mana N jadi M untuk bina jambatan bunyi yang lancar ke huruf B. Dan 4. Ikhfa. Keadaan paling halus, di mana bunyi N disamarkan dan dengungnya disesuaikan sebagai persediaan untuk 15 huruf berbeza. Jelas, gabung, tukar dan samar-samar. Bila kita tengok semua sekali, kita akan nampak satu sistem fonetik yang sangat sophisticated. Ia bergerak dari kejelasan mutlak, izhar, ke asimilasi sepenuhnya, idgham bila gunnah, dengan adanya transformasi, iklab, dan peralihan adaptif, ikhfa di antaranya. Ini sistem yang direka untuk capai keharmonian dan aliran maksimum dalam sebutan. Infografik ni, walaupun ringkas, dia berjaya tangkap logik yang mendalam ni. Jadi, apa maknanya semua ini untuk anda? Jelas sekali, ini bukan sekadar satu set peraturan yang kaku. Anggaplah ia sebagai panduan untuk mendengar dan hargai melodi dalam bacaan. Ia tunjukkan macam mana satu huruf yang nampak ringkas boleh ubah watak dia dengan begitu dramatik bergantung pada konteks fonetik sekeliling dia. Macam seorang pelakon suara yang hebat, mampu ubah suara untuk macam-macam watak. Dan ini bawa kita ke satu persoalan akhir untuk anda renungkan. Sekarang, bila anda dah faham logik di sebalik bunyi-bunyi ini, macam mana ia beralih dari jelas ke bergabung, ke bertukar dan ke tersembunyi, adakah ia ubah cara anda mendengar sesuatu bacaan? Boleh tak anda mula kenal pasti peralihan halus ni bila anda dengar seseorang membaca? Kenal pasti bunyi N yang tajam dalam izhar, dengung yang beralun dalam idgham, bunyi M yang tak dijangka dalam iklab atau dengung yang sentiasa berubah-ubah dalam ikhfa. Ia macam melatih telinga kita untuk dengar dengan lebih peka, untuk tangkap perincian yang lebih halus. Tepat. Umpama belajar dengar beza antara bunyi biola, cello dan viola dalam sebuah orkestra. Pada mulanya, semua mungkin bunyi macam alat muzik bertali je. Tapi lama-kelamaan, anda mula dapat bezakan tekstur, warna dan emosi setiap satu. Begitu juga di sini. Orkestranya adalah suara manusia yang mengalunkan kalam Tuhan. Mungkin dengan melatih telinga anda akan temui satu lapisan keindahan dan kepintaran yang baru yang selama ni tersembunyi di depan mata atau lebih tepat lagi di depan telinga anda. Sesuatu untuk anda terukai.